Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Baru balik daripada jamuan raya Suzuki ni sebenarnya. Alhamdulillah, makan sedap, kenyang. Suzuki kat Malaysia ni ramai ke yang minat Suzuki? Ke ramai yang tak tahu apa tu Suzuki? Orang lama mungkin tahu lah kot. Okay, kalau motor Suzuki ni, kereta pun sama lah. Kereta pun ada Suzuki. Tapi maknanya brand Suzuki ni, dia brand Jepun lah. Datang pada Jepun. Kalau sebut Suzuki, itu mungkin dari Jawa. Tapi nama dia Suzuki, so dia dari Jepun lah. Kan? Itu selengan lah, gurau-gurau. Saya punya motor, beberapa biji yang saya pakai tak banyak sangat pula. Semua Suzuki. Kecuali motor pertama saya je, Yamaha. Dan sekarang pun ada sebiji Kawasaki, tapi yang lain-lain tu ada 3-4 biji semua Suzuki. Kenapa saya minat Suzuki? Ni dari segi pengalaman saya sendiri lah. Mungkin orang lain punya pengalaman ataupun pandangan, pendapat ke mungkin beza lah. Ni saya cerita berdasarkan saya punya pengalaman dan pengamatan saya lah. Suzuki ni salah satu yang saya perasan daripada dulu, walaupun kata enjin kecil macam enjin Kapcai ke apa ke contohnya, dari segi ketahanan memang tak payah cakap lah. Macam otai-otai memang tahu lah. Tambah-tambah lagi zaman-zaman 2 stroke dulu, kalau 2 stroke Suzuki lah, contoh RG Sport ke Suzuki Jepang ke, memang tahan. Orang kata ketahanan Suzuki tu, orang kata tak ada siapa boleh sangkal lah kan. Of course maintenance memang kita kena jaga lah. Kalau kata tak maintain, bagi barang mahal macam mana pun boleh melingkup kan. Maintenance memang kena jaga. Tapi mana nak cerita dari segi ketahanan ni, kalau kata kita maintain elok-elok, pakai lasak tak apa, janji maintenance kita jaga, Suzuki memang tahan. Macam contoh dulu saya pernah pakai RGV 120 masa belajar lah. Ada member beli jenama lain lah, 125 2 stroke, dia beli baru. So masa perjalanan tu, masa study tu lebih kurang sama lah, sama-sama keluar makan, sama-sama pergi kelas apa ke. Tapi motor baru, motor dia overhaul tu engine dulu. Motor saya elok lagi pakai. Nak kata saya bawa, cuma bukan sepanjang masa lah. Ada masa pepah, ada masa full throttle sampai cut off pun sekali ada juga. Mana nak kata lanyak memang lanyak, tapi dari segi tahanan tu memang saya nampak Suzuki punya engine memang tahan. Tambah lagi kalau zaman-zaman barang dia semua barang Jepun dulu. Macam start pada tahun bila dah, disebabkan persaingan harga banyak lah, bukan Suzuki je, Honda ke Yamaha ke apa benda, brand-brand lain pun banyak dah beralih ke supplier negara luar pada Jepun, macam contoh Thailand ke Indonesia ke contoh kan. Tu sebagai salah satu langkah nak kurangkan harga lah, kan, sebab persaingan semakin sengit. Tapi walaupun Suzuki dah beralih ke barang Thailand pun, dari segi ketahanan tu tetap saya tengok Suzuki ketahanan dia memang lebih lah daripada kebanyakan brand-brand lain. Suzuki yang saya pernah pakai RGV 120 enjin Jepun, Panther 150 enjin Jepun, Smash 110 enjin Thailand, barang-barang Thailand. Ni skuter belakang ni Next 115 pun barang Thailand. Tapi ketahanan memang alhamdulillah setakat ni memang tahan. Itu dari segi ketahanan lah. Dari segi karakter enjin, yang saya perasan enjin Suzuki ni walaupun enjin kecil, enjin Kapcai, walaupun kita tengok rupa motor tu sebenarnya bukan untuk merembat pun, tapi enjin dia memang seolah-olah dia buat untuk high rev. Banyak enjinnya Suzuki ni stroke pendek, piston besar, stroke pendek. Contoh macam yang banyak orang macam argue ke, macam orang kata Takci contoh kan, Raider 150 ataupun Belang. Takci lah awal-awal dah spek 62 contoh. Kenapa dia pakai piston besar tapi cc dia 150? Sebab dia punya stroke pendek. Apa kelebihan stroke pendek? Stroke pendek ni enjin boleh revving RPM sampai belah-belah ribu, tak ada masalah. Tak ada gegar teruk-teruk macam nak runtuh enjin, tak ada. Macam biasa tengok lah video viral masa Raider baru keluar tu, RPM orang boleh tarik sampai 12,000, 13,000. Itu kalau enjin stroke pendek memang senyumnya nak rev tinggi-tinggi ni. So macam Kapcai yang saya pakai Smash 110 tu pun, memanglah motor tu memang kan dibuat untuk merembat ataupun racing pun sebenarnya. Dia tak macam Raider ni pun. Raider ni memang masa promosi pun memang boleh digambarkan sebagai raja highway lah contohnya kan, kalau dalam keadaan standard. Smash ni tak pun. Dia memang pakai motor yang ada bakul, pakai buat pergi kerja ke, pergi pasar contoh kan. Tapi enjin dia kalau kita rev sampai cut off ke ataupun sampai dia dah tak larat nak pergi, dia tak ada rasa macam nak runtuh enjin. Dia tak larat pergi tu sebab sistem lain dah tak support dah. Macam contoh cam tak support, CDI tak support. So maknanya yang saya nampak, kalau kata kita masuk cam lain ataupun CDI lain, mungkin carburetor besar sikit nak bagi support dia punya sistem tu, enjin tu boleh rev lebih lagi, tak ada masalah. Tu salah satu saya suka enjin Suzuki ni. Dia punya revving tu memang dia minta untuk high rev. Tak payah sayang-sayang orang kata, ni kan enjin pecah pun, tak payah. Kalau dengan Suzuki tak payah risau. Janji servis, maintenance kita jaga elok lah. Janganlah kata minyak enjin dah tak nampak, dah kurang pun pergi pepah juga. Itu memang apa enjin pun melingkup kan. Ni skuter belakang ni. Saya pernah pergi kerja, potong motor lain sambil enjin tengah cut off. Saya potong sebab cut off sebab CDI dia nak protect enjin. Tapi maknanya kalau kata kita tweak CDI dia pakai CDI lain ke, memang rasa enjin tu boleh rev lagi. Sebab dia cut off tu pun tak rasa enjin tu macam dah gegar nak runtuh ke, tak ada. Itu karakternya Suzuki yang saya suka. Macam Raider tak pernah pakai lah, tapi ada member pernah bagi pinjam pun selamba. Tarik RPM tu macam tak payah risau kata, ni RPM boleh naik ke, boleh pergi ke, boleh tahan ke, kau pecah enjin, rok tendang ke. Motor tu standard, tak payah risau. Memang dia design untuk high revving. Kau dah try Suzuki, one Suzuki, always Suzuki.